Assalamualaikum guys, and welcome back to my channel. Guys, semoga korang siap-siap belaka. Hari ni kita nak sambung part 2 Part 2 untuk setting carburetor RR Kopi Japan Mikuni VM28. By the way, pilot sudah pun sampai. Ni pilot dia. Saya beli selonggok macam ni untuk kita set dia punya pilot. Hari tu pilot dia tak boleh sebab paling besar ada 26. So dia macam tak cukup lagi juga pilot untuk dia stay, mungkin sebab dia jack 1. So pilot mungkin perlukan besar lagi lah. So hari ni kita akan langsung aja buka tank dan kita akan set balik kita punya pilot, dan kita akan tengoklah macam mana idling dia semua. Okay guys, kita buka dulu. Hari ni saya ada stand so proses buka pun saya boleh rakam lah hari ni. Okay guys, let's go. Okay guys, sebelum apa-apa minta tolong korang untuk subscribe yang belum subscribe channel ni. And then kalau korang nampak ada notification bell dekat bawah tu, kalau korang suka video yang saya produce ni, dan korang rasa video-video yang saya produce ni bermanfaat, korang boleh tekan, so that bila saya update dia video baru, then korang akan terus dapat notification. And then kalau boleh share lah kat orang ramai, supaya ramai lagi orang yang dapat tengok video yang saya produce ni. Okay guys, langsung je kita buka. Baik, carburetor telah pun dibuka. Sekarang kita akan buka daripada dia punya tempat menjit pilot. Sebelum tu kita buang-buang minyak dia dulu, masukkan dalam bekas ni. Saya akan try tukar balik nozzle pakai yang original dia. Yang safety ni saya buka dulu. Saya takut ini pun salah satu punca lah. Dia punca idling dia tak ada, kena main cok saja. Ni macam ada gam dekat ni. Cuba bersih-bersihkan sikit gam ni. Ni rasanya gam gasket ni. Nozzle baru yang masuk, nozzle original dia. Kita pasang balik minjet standard dia. Okay, ni adalah pilot yang paling besar yang saya ada itu. Kalau korang nampak ni, tak pastilah boleh nampak ke tak. 26 Kita akan try tukar ke okay, 30 pilot 30. Ni yang 26 tadi. Zoom sekejap. Ni yang 30.
Tengok lubang dia. Daripada sini pun kita nampak 30 lebih besar. So kita try 30. Salah satu kelemahan dia baru buka 2-3 kali dia dah start getah dia dah start problem. Dia dah mengembang sikit. Mungkin sebab kena minyak. Tapi kita try untuk ngam-ngamkan dia. Okay. Okay, dah pasang kita akan pasang terus dekat motor. Tak payah pasang kotak angin dulu. Kita try hidupkan dulu, tengok macam mana. Kalau dah pasang kotak angin nanti susah, kita nak kena buka balik, pasang balik, buka balik, pasang balik. Saya tak terima saya tak ada memohon. Nak tunggu kan? Punca apps dia. Kita yang lambat. Kita yang kulu-kile. Kita jadi sangkut. Online punya sistem. Dia kencing sini dia. Patutlah kuat nak bau. Kok ni juga enjoy ni dia kencing. Siapa dah kencing tu? Kencing lah tu. Kita tak ada dalam ni kadang kencing ni. Siapa dah kencing tu? Kecil lah, kecil. Mesti betul rumput. Ini buat Tutup kan? tempat senang-senang kan? Senang. Okay guys, update. Dah try Saya dah try pasang 30 and then saya buka balik, saya pakai Pilot 35, saya buka balik, saya pakai Pilot 37. Dia still tak boleh idle dengan sendiri saya pun tak pasti kenapa. So, nanti saya kaji dulu kenapa. Mungkin carburetor tu kena servis dulu ke macam mana. Sebab dia daripada kotak kan, kita terus pasang je. And then dia punya getah dekat takung bawah tu dia dah start kembang. So bila pasang je dia bocor, bila pasang je dia bocor. So saya ambil keputusan untuk pasang balik PWK balik carburetor Red Leo. Carburetor Red Leo okey je ke?
kita start terus hidup tak ada banyak masalah macam carburetor BM kopi tu. Kejap, sekali start je carburetor Relio okey je. Idling dia pun okey. Saya tak tahu kenapa dengan carburetor VM tu. Saya dah simpan, nanti saya kaji dulu macam mana, kenapa. Tapi untuk Relio okey je, tak apa, nanti next time kita akan buat balik. So untuk episod ni itu saja. Dan next video kita akan ada surprise motor baru motor baru tu stroke juga. Nanti kita akan spill dekat next video. So jangan lupa subscribe, share and like, komen banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.